sekarang adalah masanya untuk rakyat Malaysia menilai seorang individu yang bernama Rafizi Ramli ini. You seorang menteri. Keutamaan you patut bagi pada jawatan menteri. Betul. Kalau you rasa you nak merajuk ke, you nak marah ke sebabkan keputusan pemilihan parti itu, baik letak jawatan. Betul. Dan begitulah seruan yang dibuat oleh ramai anak muda dan ramai daripada pihak pembangkang. Letak je jawatan. Tak payah nak ambil cuti lah apalah kan. Sidang khas parlimen pun tak nak datang. Betul, sebab gaji dia dibayar oleh rakyat. Betul. Tapi dia Kemudahan kerajaan. Betul. Yang dibayar dengan duit rakyat. Gaji duit rakyat. Betul. Tapi kerja buat untuk parti. Yes. Itu jadi masalah. That is not public service. Correct. Itu private service sebenarnya. Kan? Self service. Self service